Saya nak cakap terus terang je, kami sokong usul yang berbunyi rakan sebaya punca utama vape dalam kalangan remaja. Kenapa? Sebab benda ni memang real. Kalau kita tengok sekeliling, kawan dah yang paling buat pengaruh vape ni. Betul kan? Tazan Jubeli adalah rakan sebaya punca utama masalah vape. Saya bangga kerana banyak lagi punca-punca utama seperti punca-punca utama masalah vape seperti pengaruh ibu bapa, emosi, selebriti atau idola, dan juga dari segi iklan pemasaran. Banyak lagi contoh-contoh punca seperti pengaruh ibu bapa. Sekiranya mereka melihat ibu bapa menghisap vape dari kecil, lama-kelamaan mereka akan merasakan vape adalah sesuatu kebiasaan dan bukan kesalahan. Jadi sebab di sekolah pun bukti bahawa pengaruh paling besar. Contohnya di sekolah dia ada kes rasa ingin tangkap vape, dia disangkat rata-rata aku diorang boleh sebab kawan ajak. Tak ada poin yang tangkap. Saya tengok iklan ini dah cukup untuk memberikan semangat supaya nak cek utama. Saya rumahnya jaga saya saya bangga sebab saya lebih masih banyak contohnya selebriti atau idola. Media sosial yang semakin tidak boleh dipisahkan dari kehidupan. Contohnya itu Jadi kesimpulannya, rakan sebaya bukan sekadar pengaruh, tapi faktor dominan di dalam kes vape remaja. Kalau kita serius nak fikir masalah ini, kita kena mula dengan pengaruh kawan. Kami tetap teguh dengan ini, kami tetap teguh menyokong usaha ini. Sekian, terima kasih. Saya merupakan terakhir. Punca yang terakhir adalah dari segi iklan dan pemasaran. Iklan bagi produk vape ditayangkan di kaca televisi dan menjadi tontonan remaja, dan juga dapat menarik para minat remaja yang ingin mencuba atau membeli vape. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan membicarakan salah satu episod dan episod dekat yang kita infinity data di sekolah berbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ketua Bersih Majlis, bahagian juri yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan pembangkang yang setia, serta pihak pencadang yang kami hormati. Kami sebagai pembangkang dengan tegas menyatakan bahawa kempen anti-data di sekolah tidak berkesan. Kenapa? Kerana walaupun pelbagai kempen telah dijalankan sepanjang tahun, kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar masih tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Kempen anti-data di sekolah amatlah berkesan bab peribahasa. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Lebih baik kita didik daripada merawat akibat nanti. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, antara kepentingan lainnya, sebahagian kempen juga melibatkan pelajar dalam rancangan pemulihan dan pengawasan untuk mereka yang mungkin sudah terlibat dengan dadah. Bukan sahaja bagi peluang untuk berubah, tapi juga bagi mereka perasaan tanggungjawab dan usaha untuk membantu rakan sebaya. Dengan dadah sepatutnya menurun. Namun, realitinya, kes dadah ditangkap atau didapati positif, dadah masih berlaku setiap tahun. Contohnya, laporan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADA menunjukkan pelajar sekolah menengah masih terlibat dalam kes penyalahgunaan dadah. Walau bagaimanapun, pelbagai kempen telah dilaksanakan, mengapa ia tidak berkesan? Pengaruh rakan sebaya lebih kuat, pengaruh kawan lebih besar daripada pengaruh kempen. Pelajar lebih mudah terikut-ikut rakan yang menjerumus mereka ke arah dadah. Contohnya, walaupun pelajar hadir kempen, mereka tetap terjebak kerana ingin diterima dalam kumpulan rakan mereka. Itu saja. Terima kasih. Bahaya dadah antara problemnya dilakukan seperti ceramah AAK, minggu anti dadah dan aktiviti terkini. Ianya bukan sekadar aktiviti
kosong. Namun, ianya memberi impak yang sangat besar dalam memupuk rasa benci terhadap dadah. Mak peribahasa, menutup mulut biarlah dari dahulunya. Jadi, jelaslah bahawa memberi pendidikan awal merupakan punca kempen anti-dadah di sekolah ini dan besar. Nak menegaskan bahawa kempen yang dijalankan hanya memberi kesan sementara saja. Contohnya, selepas sahaja kempen dijalankan, pelajar kembali kepada tabiat lama dan kesedaran tidak kekal pun. Contohnya, pelajar kelihatan insaf semasa ceramah, tetapi hari seterusnya pelajar kembali bergaul dan berkawan dengan orang yang membawa pengaruh negatif. Untuk membahas bidang kami yang terakhir, saya menambah bahawa kempen anti-dadah di sekolah menunjukkan penurunan kes pelajar terlibat dengan dadah merupakan hasil usaha keberterusan sekolah. Sebagai contoh, dalam situasi pencegahan dadah, kita dapat lihat bahawa laporan DDDK tahun 2023 menunjukkan penurunan 18% pelajar terlibat dengan dadah berbanding sebelumnya. Setuju dengan saya kurang setuju dengan hubungan dadah sekolah ini. Kami sebagai pihak pembangkang perlu menegaskan bahawa kempen anti-dadah di sekolah tidak berkesan dengan secara efektif kerana ini tidak berjaya menurunkan kadar penagihan dengan secara nyata. Pendek kata, ianya bersifat sementara dan akan gagal mengatasi pengaruh luar yang lebih kuat. Saya wakil penambah dari situ kami menunjukkan kempen kesedaran secara berkala sebagai salah satu contoh sebagai salah satu cara untuk mencegah penggunaan dadah dalam kalangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis, juri alim dan bijaksana, para pembangkang serta para penyokong serta rakan-rakan delegasi yang telah sekalian. Saya Wafi Ahum dari kelas 3IS, wakil pembangkang pertama. Saya di sini membangkang hujan yang diberikan penyokong pertama tadi kerana bukan sekolah saja yang boleh melibatkan diri untuk menjadi benteng pencegahan dadah. Ibu bapa dan komuniti juga perlu memberi kerjasama. Selain itu, ibu bapa perlulah mendedahkan kepada anak-anak tentang bahayanya dadah. Jika saya menunjukkan perusahaan, sekolah memberikan pendidikan yang lebih jelas daripada faham seperti kesihatan dan ceramah khas anti-dadah. Belajar diedahkan dengan kesihatan buruk penyalahgunaan dadah sejak usia muda. Seterusnya, kawalan disiplin seperti pengajaran sekolah, pengusahaan, penguasaan api membantu mencegah aktiviti tidak sihat seperti penggunaan dadah. Terima kasih. Kami ingin membangkang pernyataan membahas kedua kerana bukan sahaja sekolah yang mampu menjadi benteng pencegahan dadah, malah keluarga juga berperanan dalam mencegah dadah. Kenapa? Keluarga adalah institusi pertama dalam kehidupan seseorang individu. Oleh itu, peranan keluarga dalam mencegah yang berkaitan dadah amat kritikal, terutamanya dalam aspek pencegahan. Sekian, terima kasih. Saya mengujarkan ujaran yang ketiga, iaitu aktiviti berkurikulum dan sosial. Yang pertama, mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti berfaedah. Yang kedua, menjauhkan pelajar daripada pengaruh negatif luar. Sekian, terima kasih. Saya pembangkang ketiga ingin membangkang pernyataan perlu memainkan peranan aktif dalam mendidik anak-anak mengenai bahaya dalam penggunaan dadah. Izinkan saya membacakan ujian yang terakhir. Di sekolah, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing dan konselor yang dekat dengan pelajar. Orang yang terakhir ingin dijelaskan, penyalahgunaan dadah dalam penggunaan pelajar bukan isu daging yang dipandang benteng. Sekolah ada sebenarnya sebagai benteng utama dalam membentuk generasi muda yang sihat dengan mengambil berbagai cara untuk mencegah penyalahgunaan dadah. Selain peranan sekolah,
masyarakat juga harus bersama-sama memikul kemajuan ini. Jika usaha dilakukan secara konsisten, impian untuk mewujudkan negara bebas dan akan menjadi kenyataan. Sekian, terima kasih. Yang bijak tentang ibu bapa bertanggungjawab jika masalah penyalahgunaan ada dalam kalangan remaja merupakan isu yang semakin mempertimbangkan di negara ini. Dalam Saya Muhammad Syed Azwan Bantah sudah menjadi bapa bertanggungjawab hingga masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Afgan, ibu bapa juga adalah contoh utama. Jikalau ibu bapa contoh utama, jika ibu bapa menunjukkan contoh yang buruk seperti ibu bapa menipu atau bersikap kasar, anak cenderung menganggap ia perbuatan yang boleh diterima. saya sebagai pembahas juga ingin memberikan contoh, iaitu yang pertama, memberikan didikan agama dan moral. Didikan agama dan nilai hukum dari rumah membantu anak-anak mengenali batas baik dan buruk. Ini memberikan mereka panduan untuk menjauhi perkara negatif seperti dadah. Jika ibu bapa memberi pendidikan tentang pendidikan agama dan moral, maka mereka akan memberi sedikit saja kerana mereka tidak mempunyai masa, kerana mereka mempunyai kerja, masalah tekanan dan lain-lain. Saya sebagai pembahas ketiga ingin memberi dua lagi contoh, iaitu mengemas pergaulan anak. Remaja mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Oleh itu, ibu bapa perlu mengetahui siapa kawan-kawan anak mereka dan memastikan mereka berada dalam pergaulan yang sihat. Walaupun ibu bapa mempunyai peratusan yang paling tinggi untuk bertanggungjawab terhadap masalah remaja, ibu bapa juga punca masalah remaja itu berlaku. Saya sebagai pembangkit terakhir, saya ingin menerangkan bukan sahaja ibu bapa yang bertanggungjawab, tetapi sekolah dan guru juga merupakan tempat kedua terpenting selepas rumah.